Kau orang tengok gelombang Melayu kan? Betul tak? Kau orang tengok gelombang Melayu, orang Melayu bersatu, orang Melayu unite. Betul tak? Gelombang tu. Jadi DAP ni, dia takut. Dia takut dengan gelombang Melayu ni. Dia takut dia pun akan kehilangan beberapa kursi parlimen. Jadi apa yang saya dapat, info yang saya dapat, maklumat yang saya dapat. Terpulang nak percaya tak percaya, terpulanglah. PRU ke-16 ni, DAP akan meletakkan lebih ramai calon berbangsa Melayu. Dia letakkan lebih ramai calon berbangsa Melayu supaya dia dapat undi daripada orang-orang Melayu. Jadi bila rakan-rakan TikToker ini, Sayap Kiri, Nomad dan yang lain bercakap soal DAP ni, jadi ketakutan kepada mereka. Mereka takut tak dapat undi orang Melayu. Guys, formula nak menang pilihan raya ni, nak mendapatkan kuasa politik, satu je formula dia. Iaitu penyatuan orang Melayu. Ini yang Tun Mahdi cakap ni, payung besar Melayu. Bukan pasal parti, tetapi payung besar Melayu. Kalau pergi pada parti, tak ke mana. Bermakna sekarang ini, kita semua Melayu kena unite. Bila pergi pilihan raya, satu je. Satu saja yang kita pangkah. Itulah kemenangan kita. Itulah kunci dia. Kalau kita nak menyelamatkan tanah Melayu ni. Jadi, dengan apa yang DAP buat hari ni, menampakkanlah ketakutan kepada mereka. Jadi, saya nak bagi saranan kepada semua rakan-rakan, sahabat-sahabat seperjuangan TikToker, mana-manalah yang buat BTT dan sebagainya, buka buku, jangan takut dalam perjuangan ini. Kita bukan fitnah DAP, tetapi kita menafikan agenda yang dia bawa. Kalau nak cakap kita ni fitnah, DAP tu terang-terang melanggar perlembagaan. Melanggar perlembagaan persekutuan. Terang-terang, jelas dan nyata. Jadi kita jangan takut dalam nak bercakap. Dia boleh buat report polis, polis boleh jalankan siasatan. Tetapi jangan berhenti dalam perjuangan. Kepada Sayap Kiri, Nomad, kalau kata polis tangkap sekalipun, tak apalah. Ini perjuangan, fisabilillah ni. Untuk apa? Untuk tanah Melayu. Bukan untuk kita pun. Bukan buat BTT, bukan dapat duit, bukan dibayar pun. Saya tahulah. Sebab tak ada nak bayar pun. Tetapi ini perjuangan kita. Jangan takut. Jangan berundur walau selangkah. Sebab mereka dalam ketakutan. Bila mereka dalam ketakutan, kita mesti terus bagi tekanan kepada mereka. Jadi, kepada rakyat Malaysia juga, kepada orang Melayu khususnya, bersuara guys. Koranglah menyebabkan dia koyak. Teruskan bagi komen, teruskan bersuara. Jangan takut. Ada VTT, kongsikan, viralkan, potong, edit. Biar lambatkan dengan bahan kita ni, bukan bahan mereka. Sebab kita ni majoriti, bangsa teras. DAP musuh kita, bukan sahabat kita. Dapat? Clear? Mantap. Teruskan perjuangan. Jangan takut. Biar dia nak perbodohkan di dalam ketakutan. 2 kali Jumaat, besok dah tinggal 1 kali Jumaat. Masa dah tak banyak. Wah. Itu pasal lah dia takut, sayang. Come on lah. Kalau nak cerita pasal balon DAP ni, bukan hari ni, baru. Baru hari ni ke? Baru minggu lepas ke? Baru bulan lepas ke? Saya tanya dengan korang. Bagi tahu dekat saya. Baru bulan lepas ke balon DAP ni? Dah lama balon DAP. Tapi kenapa sekarang baru dia orang buat report polis? Kenapa buat PC macam tu? Why? Fikirlah. Fikirlah. Kenapa sekarang? Why? Dia terkait dengan kenyataan Anthony Locke tempoh hari. Apa Anthony Locke bagi tahu? Jadi menteri sepenggal pun tak apa. Anthony Locke, Setiausaha Agong DAP bagi tahu. Jadi menteri sepenggal pun tak apa. Apa maksud dia tu? Apa tanda dia? Kalau sepenggal 5 tahun. 5 tahun 2027. Ini baru penghujung 2025. Kenapa Anthony Locke bagi tahu sepenggal pun tak apa? Guys, parlimen akan dibubarkan. Kita akan pergi pilihan raya. Sebab itulah kenapa DAP hari ni, dia dalam ketakutan. Dia buat report supaya dia nak orang Melayu ni nampak DAP ni bukan chauvinis lah. Nak menakut-nakutkan TikToker, rakyat apa semua. Masa dah tak banyak. Jangan percaya apa saya cakap. Saya minta fikirlah. Fikir. Masa tak banyak. 3 kali Jumaat, 2 kali Jumaat. Besok dah tinggal 1 kali Jumaat dah. Parlimen akan dibubarkan. Parlimen akan habis 4 hari bulan ni sayang. 4 hari bulan ni, 4 bulan 12. Hari terakhir sidang parlimen. Bila bubar saya tak tahulah.
Tetapi itu adalah hari terakhir sidang parlimen yang bersidang sekarang ni. Ahli parlimen dah dapat pencen. Cukup 3 tahun. Ahli parlimen dah dapat pencen. Pilihan raya 19 hari bulan November. So ahli parlimen, semua ahli parlimen, 222 orang ahli parlimen, semua dah cukup untuk tempoh pencen. Melainkan menteri, timbalan menteri yang mana awal bulan 12 nanti baru genap 3 tahun. Kecuali 3 orang tu. Rafizi, Nik Nazmi dengan Yvonne yang Sabah tempoh hari. 3-3 ni tak dapat pencen. Sebab mereka meletakkan jawatan sebelum cukup 3 tahun. Kat situ pun kita boleh fikir. Kalau kita nak berfikir. Dapat? Cun?